Puan Nurin Hana binti Razali adalah tidak layak dan tidak mampu untuk menjaga anaknya dengan baik. Pada video ini, admin akan kongsi alur cerita drama bahagia yang tertangguh episod 9, 10, 11 dan 12. Kisah bermula dalam suasana yang suram dan syarat dengan kesedihan. Hana, dalam telekung solatnya, meluahkan duka yang mendalam. Air matanya mengalir membasahi pipi saat dia merayu kepada Tuhan, memohon agar dirinya tidak dipisahkan daripada Raikal. Dia berdoa agar dikurniakan kekuatan untuk menghadapi perbicaraan mahkamah yang bakal berlangsung, mencerminkan ketakutan dan keputusasaannya terhadap kemungkinan kehilangan anaknya. Ketegangan memuncak apabila Zakwan dan Kak Ju secara terang-terangan menuduh serta mempertikai keupayaan Hana sebagai seorang ibu. Zakwan menengkingnya, menuduh Hana lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga anak. Raikal kelihatan menangis di dalam kereta, menambah pilu suasana. Adegan kemudian beralih ke mahkamah. Zakwan tampil ke hadapan, yakin mendakwa bahawa Hana tidak layak dan tidak mampu menjaga anaknya dengan baik. Tuduhan itu dibuat berdasarkan dakwaan bahawa Hana telah menyerahkan tanggungjawab menjaga anak kepada lelaki lain. Dalam satu babak, muncul Datin Zaleha yang dengan nada provokatif menyebut tentang seorang lelaki bernama Armin yang dikatakan sedang merenyap bersama anak Hana. Dalam konfrontasi yang lebih tegang, Armin bertengkar dengan Zakwan dan Datin Zaleha pula mendedahkan bahawa Armin sudah mempunyai bakal calon isteri dan wanita itu bukan Hana. Hana kemudian berhadapan dengan Armin yang kelihatan ingin membantunya. Namun Hana yang tertekan dan resah merayu agar Armin tidak melibatkan diri dalam urusan keluarganya. Dia menjelaskan bahawa hubungan persahabatan mereka telah membuatkan hidupnya semakin rumit. Terdapat satu babak ringkas di mana Zakwan berjabat tangan dengan seorang lelaki yang mengesahkan bahawa perancangan mereka menguntungkan kedua-dua pihak. Ini memberi isyarat wujudnya persekongkolan untuk menjatuhkan Hana. Puncak emosi tercetus apabila Hana berdepan seorang wartawan yang menyoalnya tentang keterlibatannya dalam kes pinjaman dalam talian dan penggelapan dana. Ibu Hana yang tidak mampu menahan tekanan daripada pemberitaan tersebut akhirnya rebah dan pingsan di lantai.